بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا، لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس، المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di atas nikmat al-iman, nikmat al-Islam. Malam ini kita berada di Masjid Al-Ihsan pada Kinrara, Puchong, untuk menyambung bacaan kitab Al-Aqidah Al-Mursyidah, membicarakan tentang akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka malah sama-sama kita ikhlaskan niat kita, tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan pihak masjid yang dirahmati Allah Ta'ala, pada siri yang lepas kita berhenti berkaitan dengan huraian bahawasanya Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak ada baginya. Bagi Allah Ta'ala itu arah atas, dan juga tidak ada baginya bawah, tidak ada baginya kanan, dan tidak ada baginya kiri, tidak ada baginya hadapan, dan juga tidak ada baginya belakang. Dan seingat saya, kita ada sebut seorang individu yang membawa ajaran songsang, akidah songsang, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi kitab-kitabnya dihidupkan dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Nama dia Nasiruddin Al-Albani, kalau tuan-tuan masih ingat. Ini sudah mati, Nasiruddin Al-Albani, tapi dia ada masalah dalam akidah. Antaranya dia mendakwa bahawasanya Allah meliputi alam ini. Allah meliputi alam ini dari setiap arah. Dia mendakwa Allah Ta'ala meliputi alam ini daripada setiap arah, seperti mana tangan meliputi perkara yang berada di dalam genggamannya. Itulah Allah, kata dia. Allah Ta'ala meliputi alam ini daripada setiap arah, seperti mana tangan meliputi perkara yang berada di dalam genggamannya. Kalau dia genggam duit shilling contohnya, duit shilling tu tangan itu meliputi duit shilling itu daripada setiap arah. Begitulah Allah Ta'ala. Pening itu tuan-tuan. Ini aqidatul batilah. Dan itu juga membawa maksud bahawasanya Allah Ta'ala ni, alam ini adalah Allah. Alam ni Allah. Allah tu alam. Penting. Akidah Islam kan begitu. Alam makhluk, Allah pencipta. Mana boleh bergabung alam dengan pencipta dengan makhluk? Tidak boleh bergabung. Ya, tidak boleh bergabung, tidak boleh bersatu. Nampak? Tidak boleh berkumpul. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Dan sambungan syarahan dalam hal ini dibawa kata-kata Al-Imam At-Tahawi, yang mana kenyataan Imam Tahawi ini sangat bercanggah dengan kenyataan individu tadi. Nama dia Nasiruddin Al-Albani. Tuan-tuan kena ingat, Al-Albani ni diangkat oleh sebahagian pihak yang menyeleweng sebagai pakar hadis. Kononnya pakar hadis, mahir dalam ilmu hadis, tapi pada hakikatnya dia banyak mencela beberapa hadis-hadis Nabi SAW dengan maksud, ulama kata hadis ini sahih, dia kata tidak sahih. Ulama kata hadis ini okey, dia kata tidak okey. Lebih kurang macam tu. Lalu tiba-tiba dianggap sebagai pakar hadis. Tugas melemahkan mendhaifkan hadis, mensahihkan hadis ni tugas ulama yang betul-betul alim dalam ilmu hadis.
Antaranya dia mesti menghafal hadis-hadis Nabi. Bukan semua orang boleh kata hadis ni tak sahih, hadis ni sahih. Ulama tertentu sahaja. Ustaz pun tidak boleh. Tok imam pun tidak boleh. Kecuali mereka yang telah menepati syarat-syaratnya sebagai pakar hadis. Antaranya yang tadi menghafal hadis-hadis dengan bilangan yang begitu banyak, serta mengetahui latar belakang perawi-perawi hadis itu dan sebagainya. Barulah dikategorikan sebagai pakar hadis dan layak untuk menyatakan hadis ini, menghukumkan hadis ini palsu contohnya. Hadis ini sahih. Ini yang dihimpunkan dalam kitab Sahihul Bukhari. Kitab Imam Bukhari, ulama hadis. Dalam kitabnya masyhur Sahihul Bukhari. Maknanya hadis-hadis yang diletakkan dalam kitabnya itu sahih. Ya, sahih, benar. Walaupun selepas itu ulama menemui terdapat beberapa hadis bukan semuanya sahih. Tapi itu tidak mencecah kewibawaan Imam Bukhari sebagai pakar ilmu hadis, sebab dia berijtihad ketika itu. Kesimpulannya, individu yang nama Al-Albani ni bukannya mendakwa pakar hadis je, akidah dia berosak seperti yang kita nyatakan tadi. Baik, telah berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang merupakan muka surat 36. Kalau siapa ada naskah ni tuan-tuan, saya ingat saya, muka surat 36. Telah berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang merupakan salah seorang ulama yang hidup pada kurun yang ketiga terawal hijrah. Kurun ketiga terawal hijrah ni, kurun yang ketiga terawal. Terawal ni maknanya bermula daripada kurun Nabi 100 tahun, lengkap 1 tahun, kurun seterusnya 100 tahun, kemudian 100 tahun lagi 300 tahun. Jadi yang ketiga itu nama dia zaman salaf. Antara kurun yang Nabi doakan barakah padanya, khairul quruni qarni. Nabi kata sebaik-baik kurun ni 100 tahun. Satu kurun menyamai 100 tahun. Sebaik-baik satu kurun itu 100 tahun, kurun aku. Summa alladzina yalunahu, kemudian kurun yang seterusnya, kemudian kurun yang seterusnya. 3 kurun saja Nabi sebut. Salaf kurun yang ketiga. Sebab itulah dikatakan kurun ketiga terawal hijrah. Terawal ni bermula daripada kurun Nabi sehingga seterusnya lah. Dalam kitab akidahnya, iaitu akidah ahli sunnati wal jamaah, Al-Imam Tahawi ni ulama salafus salih, dia ada satu kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah kita berpegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita ulangi selalu, akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kecuali orang jahil, dia tak faham apa ni ahli sunnah jamaah ni. Zaman Nabi ada tak ahli sunnah jamaah? Tak ada istilah. Memang tidak ada istilah ahli sunnah jamaah, itu tidak ada. Tapi maknanya ada. Ya. Dalam kitab akidahnya, iaitu kenapa disebut dalam kitab akidahnya? Kerana dia punya satu kitab bab akidah sahaja. Nama kitab itu Al-Aqidatut Tahawiyah. Dijual di pasaran. Bukan pasaran gelap lah, bukan. Bukan pasaran bawah tanah, tak main bawah tanah. Atas tanah terus. Pasaran cerah. Cerah. Eloklah. Dijual, diterjemah. Al-Aqidah At-Tahawiyah, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau berkata, ta'ala, dengar baik-baik tuan-tuan, ini kenyataan ulama salafus salih. Beliau menyebut ta'ala ayillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dai wal adawati la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah daripada mempunyai saiz, ukuran. Tak boleh dikatakan Allah tadi ada ukuran, ada saiz, berbentuk, tidak boleh. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita melaungkan takbir, tu Allah. Bila sebut takbir Allahu Akbar, kalau tahlil la ilaha illallah, kalau tahmid alhamdulillah, kalau tasbih subhanallah. Ya. Bila disebut Allahu Akbar, bukan maknanya Allah, saiz Allah paling besar, ukuran Allah paling besar, bukan.
Akbar bila dikatakan pada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar, iaitu Maha Agung, Maha Sempurna, tidak sama dengan makhluk. Itu makna akbar bagi Allah. Cuma peringatan, tukang azan jangan salah sebut bila azan. Sebab kita dengar juga ada tukang azan ni, bukan di sinilah, di tempat-tempat lain. Dia azan macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar tu dipanjangkan. Tuan-tuan kalau dengar ni, tegur. Jangan pukul dia, jangan maki hamun dia, siang dia. Kita tak tahu. Tegur. Sebab apa? Bila dia panjang ba tu, akbar. Lagu sedap lah tu lagu dia. Rentak dia tu, taranum dia tu. Tapi maknanya berbeza. Maknanya apa? Akbar. Gendang. Allah gendang. Tabal. Akbar maknanya gendang. Tak percaya tuan-tuan buka kamus. Tapi yang betulnya takbir Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan ba tu. Selesai masalah. Dari Maha Suci Allah Ta'ala daripada mempunyai saiz, ukuran dan batas-batas akhir, dan sisi-sisi, dan anggota badan yang besar, dan anggota-anggota badan yang kecil, dan Allah tidak diliputi oleh arah yang 6 sebagaimana makhluk ciptaannya. Tidak diliputi 6 arah seperti makhluk. Semalam saya kuliah di mana semalam? Di Bangi. Kita bawa satu kenyataan Sultan Selangor lama. Saya lupa bawa kitab dia. Sultan Muazzam Sulaiman Shah, Alauddin Sulaiman Shah. Tuan baca sejarah Sultan Negeri Selangor ni yang dulu. Dia ni ada kitab, buat kitab. Sidi akan datang, saya akan bawa teks dia. Nama kitab tu kalau boleh tuan-tuan dapatkan kitab ni, jadikan koleksi, simpanan, rujukan. Kalau tuan-tuan jumpa, beli untuk saya, ambil bagi saya satu. Nama kitab ni Pohon Agama. Cetakan Khazanah Fataniyah di Kuala Lumpur, di Gombak, Kuala Lumpur. Khazanah Fataniyah. Tuan-tuan Google je. Ada. Ya. Pohon Agama. Sultan Muazzam Sulaiman, Alauddin Sulaiman Shah. Pohon Agama dalam bab rukun iman. Dia membahaskan, ketika membahaskan tentang sifat Allah Ta'ala mukhalafatul hawadis, dia sebut dalam tu mafhum dia lah. Kita tak bawa dia punya teks pada malam ini. Allah Ta'ala bukan tidak sama macam akidah Tahawiyah. Bukan tidak diliputi 6 arah. Atas, belakang, bawah, kiri, kanan. Sama macam akidah Mursyidah. Sama seperti akidah Tahawiyah. Sama. Sebab itulah tuan-tuan, jangan ada yang mengajar di negeri ini akidah bercanggah dengan akidah umat Islam. Kan kalau yang contohnya dia mengajar Allah Ta'ala di arah atas. Itu bercanggah ni. Nampak? Perlu diperbaiki yang itu. Dan dibawakan ayat Al-Quran untuk menguatkan lagi Quran ini. Kalau qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', surah Asy-Syura, firman Allah Ta'ala yang mafhumnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sebab yang diliputi arah hanya makhluk. Jadi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tidak seperti mana yang diiktikadkan orang jahil yang telah mengkhususkan Allah pada arah atas, dan lalu mereka mendakwa bahawa arah atas menunjukkan kesempurnaan bagi haknya. Dakwaan tersebut adalah suatu dakwaan yang batil. Maknanya dakwaan dia bagi tahulah hak carahan ini. Ada sebagian orang jahil yang menganggap Allah Ta'ala ni berada di arah atas. Dan itu menunjukkan Allah Ta'ala sangat sempurna kerana berada di arah atas. Jadi kenyataan ini, dakwaan ini, pegangan ini, dakwaan tersebut adalah suatu dakwaan yang batil. Batil ni maknanya bercanggah dengan Islam. Ini kerana sesuatu yang tinggi dari sudut tempat tidak semestinya membawa makna ia tinggi dari sudut kedudukan dan martabat. Nampak? Tak semestinya bila saat apa-apa yang ada di tempat yang paling tinggi dia paling hebat. Tak semestinya. Hatta dalam ukuran duniawi pun begitu. Kita banyak bawa contoh seperti istana raja. Tuan-tuan biasa masuk kan istana raja gitu, istana sultan. Kalau dulu-dulu pun cerita pengawal kan ada di sekeliling istana tu. Ada yang pusing sana pergi ke kiri ke kanan, dan ada pula berjalan di atas istana tu. Pengawal. Bilik sultan, bilik tuanku, bilik agung atau raja ni bukan di atas sekali tu, di bawah. Pengawal dia ke atas. Jadi kalau kita nak buka kaedah puak-puak ni yang mengatakan kalau di atas tu memang hebat, tak semestinya. Tengok ni. Dari sudut manusia
Yang hebat ialah pengawal ke sultan ataupun raja lah. Bilik dia di bawah, pengawalnya berada di atas. Nah, itu je. Dari sudut akalnya pun begitu, tuan-tuan. Sebagai contoh, ni para malaikat yang memenuhi langit. Betul, malaikat tempat tinggalnya di langit. Tidak lebih tinggi martabat mereka daripada para nabi yang berada di bumi. Nampak? Malaikat tempat tinggalnya di langit, para nabi tempat tinggalnya di bumi. Bahkan para nabi lebih tinggi kedudukan martabat mereka daripada para malaikat. Nampak? Para anbiya lebih hebat daripada malaikat. Selesai syarahan bab ini. Masuk teks yang seterusnya. Qala al-muallif rahimahullah. Muka surat 40. Kalau tuan-tuan ada naskah dia, kita dah sebarkan dalam bentuk PDF, tuan-tuan. Qala al-muallif rahimahullah wala kullun wala ba'dun. Dengar baik-baik ya. Wala kullun wala ba'dun. Disebut dalam akidah mursyidah. Wala kullun wala ba'dun. Berkata pengarang. Pengarang menyebut, dan dia itu siapa? Allah Ta'ala tidak bersifat dengan keseluruhan dan tidak bersifat dengan sebahagian. Nampak? Syarah dia. Makhluk boleh disifatkan dengan keseluruhan makhluk dan sebahagian. Allah tidak disifatkan dengan keseluruhan atau sebahagian. Kenapa? Kerana Allah bukan jisim. Jisim saja boleh disifatkan dengan keseluruhan dan bahagian. Ya. Allah Ta'ala bukan jisim. Sebab itu Allah Ta'ala tak boleh disifatkan dengan keseluruhan dan sebahagian. Alam ini Allah. Dengan arti kata semua ni Allah. Apa makna semua Allah? Allah Ta'ala tidak boleh disifatkan dengan keseluruhan dan juga sebahagian daripada benda lain. Tak boleh juga. Kemudian didatangkan kata-kata ulama, itu Al-Imam Al-Halimi. Al-Halimi berkata dalam tafsir nama Allah Al-Muta'ali, Asma'ullah Al-Husna Al-Muta'ali. Ulama ni tafsir huraikan nama ini. Al-Muta'ali ialah Allah Maha Suci daripada bersifat dengan apa yang disifatkan pada perkara yang baharu, iaitu makhluk. Sifat makhluk seperti berpasangan, ada anak, bersifat dengan anggota badan. Jadi Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan sifat makhluk tadi. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala adalah Al-Muta'ali. Apa makna Muta'ali? Maha Agung. Tidak disifatkan dengan sifat makhluk. Maka Allah Ta'ala tak boleh dianggap ada pasangan. Tidak boleh dianggap Allah Ta'ala ni ada anak. Tidak boleh dianggap Allah Ta'ala ni beranggota. Bukankah ada sekumpulan manusia menganggap Allah Ta'ala tu ada anak? Kan? Anak Allah tu itu Isa, dia kata. Pelik. Kejap kata anak dia Isa, anak Allah Isa, kejap kata Allah tu Isa. Ini aqidatul kufriyah. Jadi tuan-tuan, kita tengok, alhamdulillah, bersyukurlah kita dengan nikmat Islam. Oleh itu kita kena bagi tahu pada generasi baru, hanya Islam saja agama yang betul. Bagi tahu pada anak-anak, cucu-cucu kita, Islam je agama yang betul. Jangan pula ajar dia semua agama betul. Letih ya. Besok anak tu besar, dia masuk agama tu. Tu yang suami Islam, isteri tak Islam, agama lain. Kesan daripada tu, tuan-tuan. Kalau kita tak tekankan tarbiyah akidah pada anak-anak dengan cara yang betul. Bukan semua benda boleh bebas. Yang ni bebas, hak kebebasan manusia. Hak kebebasan beragama dengan makna tadi. Sebab akhir zaman ni ada orang dipromosi, dipanggil dalam bahasa Arab hurriyatut tadayyun, bebas beragama dengan makna kalau orang Islam tu nak masuk agama lain, itu kebebasan bagi dia, tak boleh diambil apa-apa tindakan. Mana boleh. Bebas beragama macam tu, habislah, rosaklah. Itu yang jadi suami Islam, isteri Kristian, anak Hindu. Sebab bebas agama dengan makna itu. Benda ni dah dipromosi di Timur Tengah lama dah. Ini adalah salah satu senjata orang kafir untuk merosakkan, dipanggil serangan ghuzul fikri, serangan pemikiran. Dia dah dia boleh, dia tak pakai peluru mandu ni, tak pakai pistol-pistol senapar bom-bom ni. Dia pakai senjata dipanggil ghuzul fikri, menyerang pemikiran, merosakkan jiwa
anak-anak orang Islam. Daripada jauh dia boleh WhatsApp kan. Daripada jauh. Hujung jari je. Hujung jari. Tak perlu dia datang ketuk rumah, tak perlu. Tak perlu. Nampak? Sekarang ni nak merosakkan ajaran sesat, ajaran kufur, nak sesatkan anak orang Islam ni, tak perlu dia ketuk rumah, tak perlu. Dia dah ada dalam rumah. Macam mana? Online. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada, ini peringatan bersamalah. Sekarang ni orang banyak buat kelas online kan, kelas agama. Dia kata buat agama. Bukan buat agama, buat motivasi pun kena sekali. Kena pantau. Ni anak aku ni tutup pintu, dia kata kelas agama. Tutup pintu bilik. Kita nak dengar, tak bagi, dia kata. Kena cak. Orang kampung kata kena cakna. Dengan biar tak apa, online. Dia nak memanfaatkan masanya. Dia tak tahu yang anak bini dia tu pergi belajar ajaran sesat. Dia yang kena hati-hati begitu. Bukan sekadar online bab agama, bab motivasi, bab nak menyelesaikan masalah, bab kehidupan pun. Semua benda kena pantau. Sebab apa ni orang kata, buaya-buaya darat. Tak, yang skamer, pembohong, penunggang agama ni, dia boleh masuk dalam keluarga kita melalui online. Dia ketuk pintu, dia tak buka pintu, tahu dah dia penipu. Tapi tuan-tuan, inilah cabaran akhir zaman. Jaga diri, jaga keluarga, jaga anak. Pantau. Ya. Anak tu masuk grup apa? Tadi banyak grup WhatsApp. Kadang-kadang dia sebar pemikiran yang pelik-pelik. Kena tengok. Ya, kena pantau. Join grup tu, grup Telegram, grup apa lagi? Grup WhatsApp. Grup apa lagi tu? Kalau grup masjid tak apalah, untuk info kuliah. Jangan bergaduh dalam grup tu, sudahlah. Ni grup-grup ni. Sekarang ni banyak grup. Dia akan menyebarkan ideologi yang melawan arus, contohnya. Itu semua merosakkan pemikiran. Akhirnya rosaklah keluarga. Tu selitan tuan-tuan ya. Baik. Tuan-tuan. Jadi Al-Imam Al-Halimi di tafsir Muta'ali itu, Allah Taala Maha Suci, Maha Agung, tidak disifatkan dengan sifat makhluk. Seperti sifat makhluk disebut ini berpasangan. Allah Taala tidak ada pasangan, tidak ada anak, tidak ada anggota badan. Tidak boleh dianggap Allah Taala itu ada anggota badan seperti anggota muka, anggota kaki. Dulu satu majalah di tanah air kita, ini saya pernah sebut dah, tapi saya sebut lagi. Tulis satu artikel beragama atas nama agama, tapi dia bawa satu pendapat kursi yang disebut dalam Quran tu tempat letak dua kaki Allah. Maknanya orang bila baca, maknanya kursi itu tempat letak dua kaki Allah. Maknanya Allah Ta'ala ada dua kaki dan meletakkan di atas kursi. Dia tulis dalam majalah. Ya. Lupa lagi saya nak bawa majalah tu. Patutnya kena bawa bukti. Ya, kena sebut benda ni. Ya. Itulah tuan-tuan. Seterusnya, tafsir ini telah dinukilkan oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat. Ini sumbernya, sandaran. Ini sumberlah sebagai rujukan kalau tuan-tuan nak kepastian. Ini sedikit uraian pada teks Aqidatul Mursyidah, Al-Aqidatul Mursyidah, wa kullun wala kullun wala ba'dun. Allah Ta'ala bukan kullun, bukan ba'dun. Kullun tu keseluruhan, ba'dun tu sebahagian. Baik, teks yang seterusnya, qala al-muallif rahimahullah, wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa. Dengar baik-baik tuan-tuan, ini penting ni. Qala al-muallif rahimahullah, wala yuqalu mata kana wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa. Berkata pengarang rahimahullah, dan tidak boleh dikatakan, tak boleh disebut, termasuk dipercayai dan iktikadkan, bilakah dia wujud, bila Allah ada, tak boleh. Dan tidak boleh dikatakan di manakah dia berada, di mana Allah Ta'ala berada, tidak boleh. Dan tidak boleh dikatakan bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk Allah, tidak boleh. Soalan itu tidak boleh. Bukan semua benda boleh dijadikan soalan. Ya.
syarah dia. Tidak boleh dikatakan bilakah wujud Allah. Tak boleh. Sebab ini satu penisbahan adanya permulaan bagi Allah. Hanya yang ada permulaan saja pada kewujudannya boleh ditanya bila dia wujud. Bila ianya ada. Contohnya masjid ni. Bila ianya ada. Dengan makna bila ianya dibina. Tahun berapa? Tahun berapa tuan-tuan masjid? 1900 ha? 2004. Lebih banyak gitu. Masjid ni dia memang begitulah, sebab masjid ini dia pembinaan, dia makhluk. Allah Ta'ala tak boleh dikatakan bila wujudnya Allah. Allah wujud, kita wajib beriman Allah itu wujud. Tapi tak boleh kita buat soalan dan menganggap bila Allah tu ada. Ini menunjukkan Allah Ta'ala tu dianggap sebagai ada permulaan, seperti makhluk. Makhluk boleh dikatakan bila wujudnya Masjid Al-Ihsan 2004 contohnya lah ya. Baik, soal tu kita beri aluan azan. Selepas azan kita akan sambung sedikit, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita sambung syarah Aqidah Mursyidah. Pada teks wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa. Syarahan dia, tidak boleh dikatakan bilakah wujud Allah. Tak boleh. Soalan tu tak boleh. Jawablah. Soalan tu tak boleh. Dia nak jawab. Kalau dia paksa pula kita jawab. Kalau kita nak jawab, kita bagi tahu soalan itu tidak boleh. Kerana Allah Ta'ala tidak ada kewujudan Allah Ta'ala tidak terikat dengan maksud. Sebab itu satu penisbahan adanya permulaan bagi Allah. Hanya makhluk boleh kita kata macam itu. Tanya macam itu. Bila wujudnya masjid ni? 2004. Sebab masjid ni makhluk. Sini bina ini. Ada permulaan. Didahului apa makna ada permulaan adalah ilmu agama? Disebut makhluk ni ada permulaan. Maknanya didahului dengan ketiadaan. Baik, apa makna didahului dengan ketiadaan? Maknanya asalnya tak ada, kemudian jadi ada. Itu makna dia. Itu dia ilmu akidah. Sebab itulah tuan-tuan, bila dikatakan Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi,
ataupun Allah Ta'ala menciptakan alam, maknanya Allah Ta'ala mengeluarkan alam itu daripada tidak ada kepada ada. Allah Ta'ala mengeluarkan langit-langit itu daripada tidak ada kepada ada. Sebab alam, langit asalnya tidak ada, kemudian ada. Siapa yang jadikan ianya ada? Allah Ta'ala. Baik. Jadi tak boleh ditanya istilah bilakah wujud Allah. Tidak boleh dikatakan aina Allah. Tu pun tak boleh juga soalan. Dengan makna di mana tempatnya, kerana ini satu penisbahan tempat bagi Allah. Jadi hanya yang ada tempat saja boleh ditanya di mana dia. Hanya yang ada tempat saja boleh ditanya di mana dia. Allah Ta'ala tak boleh ditanya di mana Allah. Cuma bila disebut dalam aina Allah ni, mungkin ada pertanyaan. Sebab ada orang dia bawa hadis yang Nabi tanya pada seorang hamba perempuan, aina Allah. Ada riwayat macam itu macam mana pula? Tadi kata tak boleh tanya aina Allah. Betul tak boleh. Dengan sebab aina Allah tu membawa maksud Allah Ta'ala bertempat. Jangan Nabi dia adalah satu riwayat Nabi sebut aina Allah tu, tadi kata tak boleh. Macam mana pula? Ini kena dihuraikan. Pula dah yang tu kena huraikan pula. Iyalah, sebab bila diriwayatkan, dikatakan daripada Nabi, kena tengok huraian dia. Jadi dalam riwayat mengatakan Nabi pernah tanya pada seorang hamba perempuan aina Allah, bukan maknanya Allah Ta'ala bertempat. Tadi belajar tak boleh buat soalan aina Allah. Dia pusing pula. Memanglah tak boleh, sebab kebiasaannya sama juga. Bilakah wujudnya Allah tu membawa makna Allah Ta'ala ada permulaan. Bila ditanya aina Allah, itu membawa makna Allah Ta'ala bertempat. Manakala riwayat dalam hadis tu, di sisi ulama yang mensahihkan hadis tu, bila Nabi tanya aina Allah, bukan maksud Nabi Allah tu bertempat. Mana tempat Allah? Tak. Makna lain. Pula dah pusing. Bukan pusing, ini huraian ulama. Tak boleh kita ambil bulat-bulat. Dia nas syarak ni dia ada dua bahagian, muhkamat, mutasyabihat. Yang ni bersifat mutasyabihat. Apa makna mutasyabihat? Luaran dia, zahir dia keliru. Mutasyabihat. Jadi nak buat macam mana dengan nas hadis mutasyabihat? Sama ada kita kekalkan sebutan dia ataupun takwil. Takwil ni memalingkan makna zahir itu. Sebab ada makna lain yang layak bagi Allah Ta'ala. Manakala riwayat yang dikatakan hadis Nabi sebut aina Allah, bukan maknanya Allah ada bertempat, tapi Nabi tanya pada hamba perempuan itu, adakah kamu beriman kepada Allah? Bagaimana kamu percaya kepada Allah? Kita bawa huraian ni supaya tuan-tuan nanti tak diganggu oleh pihak-pihak tertentu. Dia kata, Nabi sendiri tanya pada hamba perempuan di mana Allah. Lepas tu hamba perempuan tu jawab fis sama, maknanya di langit. Jadi betul lah akidah Allah di langit. Tadi kata tak boleh. Ni Nabi sendiri kata, dia kena huraikan itu. Sebab hadis tadi yang diriwayatkan Nabi tanya aina Allah bersifat mutasyabiha. Mesti diambil dengan huraiannya. Tak boleh zahir-zahir macam itu. Manakala di sini nak menjelaskan yang boleh ditanya aina tu aina di mana mesti bertempat. Jadi tak boleh dia dikatakan aina Allah dengan makna disebut dengan makna di mana tempatnya Allah. Dengan makna itu tidak boleh. Tapi saya tak maksud begitu. Dia pusing itu pula. Kerana orang ni dia pusing, kita cakap ni dia pusing sini pula. Baik. Kemudian kata apa lagi? Tidak boleh dikatakan bagaimana Allah. Kenapa? Kerana pada ungkapan tersebut terdapat penisbahan sifat makhluk terhadap Allah. Sebab bagaimana tu dia nak tahu bentuk. Bagaimana tempat itu, mana bentuk dia? Bagaimana kawasan itu, bentuk dia? Allah Ta'ala tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berada, tidak berbentuk gitu. Jadi oleh itu akidah Mursyidah ini pengarang menyebut tak boleh dikatakan mata kana wala aina kana wala kaifa. Tadi tiga benda ni. Dengan makna tadi lah seperti yang dinyatakan tadi. Kerana ini berkaitan dengan akidah.
Untuk malam ni tuan-tuan, kita berhenti pada kenyataan wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa. Situ ya. Cuma sedikit penambahan berkaitan dengan riwayat hadis yang Nabi tanya aina Allah tu. Maka hamba perempuan pun jawab fi sama'. Ada orang terjemah di langit. Macam mana kisah hadis ni? Berdasarkan huraian ulama, di kisahnya ada seorang sahabat ni memiliki hamba perempuan. Dia nak membebaskan hamba perempuannya itu, tapi nak pastikan hamba perempuan tu beriman kepada Allah. Dia asalnya dia suruh hamba perempuan ni jaga kambing dia. Kemudian ada masalah berlaku, dia marah. Dia marah, dia nak bebaskan hamba. Dulu sistem hamba ni ramai orang tak faham. Sistem hamba ni kekal daripada ada zaman Nabi, ada zaman sahabat ada. Dan hukum dia kekal sampai hari kiamat, hukum hamba tu. Sebab tu kalau kita ngaji bab contohnya puasa kan, kalau siapa buat benda ni kan, dia kan sebut kena bebaskan hamba. Nak cari mana hamba? Dalam kitab fiqh sebut. Jadi hukum tu dia tidak mansukh, ada. Cuma hamba yang macam zaman Nabi, seperti zaman Nabi, zaman sahabat, zaman sekarang ni payah nak cari. Dulu kalau mengikut sejarah di tanah haram, di kota Mekah dulu, zaman dulu kan, mungkin zaman kerajaan Osmaniyah dulu, ada satu pasar dia jual hamba. Sekarang ni tidak ada. Sekarang dia jual ikan. Jual hamba. Dan penghasilan hamba ni bukan maknanya orang lelaki nampak je orang perempuan susah tepi jalan tu ambil tangkal jadi hamba. Bukan. Dia ada syarat, ada syarat dia, bukan begitu. Antaranya hasil tawanan daripada orang kafir dalam peperangan Islam dengan orang kafir. Sebab ada orang dia faham, ingat bila hamba ni orang lelaki tu kaya gagah, dia nampak perempuan tepi jalan lemah ni tertangkap nak jadikan hamba. Mana boleh, itu zalim, itu jahat, itu penjenayah. Nampak? Dia bagi tahunya begitu, itu bab hamba. Dia bagi tahunya sahabat ni dia nak bebaskan hamba perempuan dia. Sebab tu kadang-kadang hamba tu dia bukan Islam, walaupun hamba perempuan. Jadi nak pasti hamba perempuannya seorang yang beriman kepada Allah, dia bawa menghadap kepada Nabi SAW dan dia cerita kisah itu. Maknanya sahabat tadi nak kepastian daripada Nabi bahawa hamba ni beriman ke tidak beriman. Tu dia nak tu saja sebelum dia nak membebaskan hamba dia. Maka Nabi pun tanya mengikut riwayat inilah, aina Allah. Tapi bukan mana wujudnya Allah, tempat Allah. Aina Allah, maksud ditakwil soalan Nabi itu dengan maksud oleh ulama menyebutkan sedemikian, tahap mana kamu beriman, bagaimana kamu beriman percaya kepada Allah. Dan apabila hamba perempuan itu jawab dalam riwayat, satu riwayat fis sama', sebab riwayat lain sebut lain, tak bukan fis sama', di langit, maknanya keimanan aku terhadap Allah tinggi melangit, sangat-sangat aku beriman kepada Allah. Itu maknanya, bukan maknanya aku beriman bahawasanya Allah Ta'ala dengan zatnya di atas langit. Bukan. Hadis tu ditakwil. Ni kita sebut ni supaya tuan-tuan tidak terpengaruh dengan tangan-tangan jahat tu di luar sana, terutama sekali golongan Wahabi ni, dia guna hadis ni, dia nak sesatkan anak orang Islam dengan ajak akidah Allah dengan zatnya di langit. Wahabi dan seangkatan dengannya. Tak Wahabi, jahil. Itu dua tu je. Tak jahil, Wahabi. Ya. Jadi kena inilah, faham hadis ini dengan pemahaman yang betul. Ini berdasarkan huraian ulama. Semoga kita kekal dalam akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sampai di sini saja tuan-tuan. Teks Aqidatul Mursyidah, wala yuqalu mata kan wala aina kan wala kaifa. Wallahu a'lam. Sama-sama kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih al-kibarah, kemudian surah al-Asr, kemudian kita tahlil 3 kali, itu menyebut la ilaha illallah sebanyak 3 kali, dan berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وترفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.